tetapi kita punya produk ni dah back order. Okey, tetapi untuk ada satu tempat memang dah habis stok seperti Kelang Dawang Semaju. Okey, tetapi untuk masak, untuk penghasilan makanan, kita boleh masukkan sehingga 1.5 liter. Okey, dan kalau kita buat ulian tepung boleh masuk 500 gram. Okey, so sekali buat 500 gram. Lepas tu kita ada balang. So balang ni 1.5 liter. Tetapi untuk bahan masakan kita adalah 1 liter. Jadi boleh buat untuk 5 hidangan kalau kita buat smoothies. Okey, dan kemudian kita ada yang kecil ini. Okey, untuk blend kering ke ataupun untuk buat sambal. Kalau kita nak buat serbuk cili ke, nak buat serbuk kunyit, semua dalam ni. Tak payah air, memang dia jadi serbuk. Okey, sangat-sangat powerful. So dia punya pengisar tu kita kongsi dengan ini. Untuk aksesoris, so yang bestnya food processor kali ni dia dah kasih sekali bekas ni. Kalau dulu saya terpaksa beli bakul lain untuk masuk sekali aksesoris, tetapi kali ni dia dah kasih siap. Okey, bekas ni. So yang pertama sekali kita ada untuk kita perah jus. Okey, lemon ke, air orange ke, so kita boleh direct je pakai dekat sini. Okey, yang kemudian kita ada untuk yang ini. Yang ini untuk buat apa? Yang ini untuk buat kek ataupun dessert, pavlova, meringue ataupun segala jenis dessert lah pun boleh pakai yang ini. Okey, ataupun lagi satu untuk buat sos. Sos salad ke, sos cili ke, sos peanut butter pun pakai ini. Okey. Lepas tu ini untuk kita buat fries. Okey, so dia akan hasilkan ketebalan dia cantik lah segi sama. Okey, untuk kentang kita buat fries yang homemade. Lepas tu kita ada untuk hiris dan juga sagat. So untuk hiris kita akan pakai di belah belakang. Okey, yang hiris ni dia ke atas. Okey, dan untuk ini kita pakai untuk sagat. Siapa yang jual nasi kerabu ke apa kan, sangat senang lah untuk buat sayur. Okey, kemudian kita ada yang ini untuk ulian dough. Okey, selain daripada dough untuk roti, kita boleh juga untuk buat cookies. Nanti kan nak dekat bulan puasa kan, jadi kita guna uli cookies tu tak perlu pakai tangan, nanti tangan sadar. Pakai je machine, pakai ni. Okey, untuk uli dough cookies. Okey, kemudian hari ini saya akan pakai yang ini. Okey. Okey, so ini adalah dia punya yang tengah tu, wajib ada. Okey, so yang ini dia punya aksesoris, iaitu kita punya chopper lah. Okey, inilah yang kita nak bagi pukul ke, nak bagi cincang ke, so kita pakai inilah. Ini sangat tajam dia, jadi bila nak basah hati-hati. Okey, dan kemudian kita punya dekat setiap aksesoris kita, dia akan tulis nombor. Okey, nombor tu tujuan dia tu apa? Okey, macam ni contoh je, anda dapat tak halus je dia macam tulis kat situ nombor 2. Jadi nombor 2 ni lah kita nak tahu bila kita pakai aksesoris ni, so kita akan pusingkan di power nombor 2. Okey, dan kemudian okey, untuk yang lain ni dia ada tulis juga macam ni nombor 1. Okey, untuk ulian dough tadi ni, ni pun nombor 1 dia ada tulis. Okey, jadi kita senang refer je kat sini. Okey. Jadi hari ni saya nak buat resepi apa? Sausage homemade. Siapa pernah cuba? Tak pernah kan? Sebenarnya saya pun first time cuba. Jadi kita sama-sama belajarlah hari ni, boleh ke? Boleh. Okey, so untuk sausage ni dia tak ada salah, tak ada betul. Resepi ni kita yang buat. Dan sebenarnya saya tengok resepi ni pun daripada 3 resepi. Daripada 3 resepi saya menghasilkan satu resepi saya sendiri. Gitu. Okey, sebab kita tengok apa yang kita ada lah kan. Diorang advance sangat, chef-chef tu dah organo lah, asli lah. Kau nak beli satu-satu, jenuh lah tak buat kan. Okey, jadi first, kita akan pakai yang ni. Saya akan pakai yang ni. Okey, so untuk body kita dia ada lock. Inilah dinamakan safety lock. Bukan dia menyusahkan kita ya, tetapi ini safety lock. Bila kita lock, baru dia akan bergerak lah. Kalau dia terbuka, maknanya mesin tu dia takkan berpusing. Jadi itu selamatlah kalau kita ataupun anak kita untuk buat. So bila kita lock, dia akan bunyi keteng tu, dia dah lock lah. Okey, penutup dia pun sama. Selagi kita tak lock, selagi itu dia tak akan berpusing. Okey, so itu safety measures yang food processor buat. Okey, dan kelebihan lain kita punya food processor, so dia punya bukaan ni besar untuk kali ini. Jadi sangat senang untuk kita masuk tanpa potong. Maksudnya carrot tu besar ke, bawang tu besar ke, kita boleh termasukkan saja di lubang tanpa perlu potong kecil dahulu. Okey, jadi untuk hari ini saya nak buat sausage homemade. So saya buat sausage ayam. Okey, jadi saya masukkan 500 gram ayam. Okey. Okey, so saya masukkan ni. Okey, ayam ni telah direndam oleh distrok ya. Dia telah direndam oleh distrok. Telah direndam dengan distrok. Okey, untuk kita punya food processor. Okey, untuk kita punya food processor ni, saya masukkan terus semua bahan tanpa kita perlu asing-asingkan lah.
dekat saya, dekat depan ni ada daun ketumbar, saya masukkan segenggam. Lepas tu 1 batang carrot dan kemudian 5 ulas bawang putih. Okey, jadi saya masukkan dia semua. Macam ni. Tepi assistant. Boleh kan belajar? Ya. Okay. Jadi ni saya masukkan sayur, okey, daun ketumbar. Segenggam, betul tak? Genggaman tangan saya lah ya, mungkin tangan ada kecil lagi. Okey. So saya tutup. Oh. Saya masukkan terus semua bahan, tak apalah. Okey, so yang ini sebab yang ini saya masukkan semua sekali. Jadi sayur tu dia, saya kena adjust lah. So saya akan adjust sikit. So ni dah hancur. Okay, nampak tak hasil dia? Kelumatan dia. Okay, so ini nampak tu. Kalau kita nak buat apa pun, kalau kita nak buat puri ke, nak buat makanan kita ke, senang. So kita letak memang betul-betul bahan protein saja. Tak perlu campur dengan air. Okay, so dia memang akan lumat. Boleh sebab saya pun masuk sini ke. Okey, so kalau ikutkan, tekstur dia nampak macam dah cantik kan? Macam kita dah boleh kepalkan. Okey, tetapi kita nak masuk seasoning jugalah. Kalau tidak nanti tak berasa kan. Okay, ni garam, saya masukkan garam. Kalau dah pakai MSG lain ataupun cube pakai ayam, tak payahlah garam, nanti kita lebih masin. Okey, lepas tu saya pakai breadcrumbs. So kalau ikutkan boleh letak juga tepung, tapi kan kita minum sihat kan. Jadi saya ganti dengan breadcrumbs. So breadcrumbs tak kisah ada, okey, ada warna putih, ada warna oren. Jadi saya pakai warna oren dan bagi nampak menarik. Itulah telur ni sebenarnya boleh letak juga, boleh tak letak. Tapi sebab saya tengok tekstur dia dah cantik, jadi saya tak letak. Boleh ke macam tu? Okey. Tanya orang. Sekali lagi. Oh, nak kami. Okey. Tak pernah lah nak blend kan. Saya masuk sekali ya. Okey, lepas tu saya letak black pepper. Tapi saya buat disclaimer sebab saya memang tak kerti masak tau. Tapi hari ni saya sambut cabaran lah. Saya masak. Okey, jadi kalau sedap atau sedap anda makan juga. Tak usah tetap sayang, jangan risau. Okey, yang penting dapat tetap Masak perlu ke depan. Okey. Kita blend lagi sekali, okey? Okey, so yang senangnya untuk proses ni, walaupun kita blend banyak kali, dia tak ada kerosakan dah makan itu lah. Kalau macam telur tu, pusing sampai cair balik, tak boleh lah kita kan. Tapi ini sepertinya senang. Nak kasih dia kekal pada bentuk tu, kita boleh kukus dulu. Kita kukus bagi dia jadi satu hasil. Kita boleh sama ada nak stir fry ataupun nak masuk air fryer kalau kita nak style macam grill lah ataupun bakar. Tapi kalau kita makan kukus tu dah lagi bagus lah sebenarnya, dah lagi sihat. Okey ke macam ni? Nak pancang. Okey, so saya jadi kalau kita tahu sausage tu sebenarnya makanan yang memang tak sihat. Okey, kalau kita zoom dalam kita punya mikroskop tu, kita boleh nampak mikroorganisma yang tidak sihat lah. Dan kemudian dia food process apa? Foodnya
ini, okey? So macam mana yang bestnya, kita punya ni, dia punya ni adalah sebenarnya pemegang. Okey, tetapi bila kita nak simpan, kita boleh simpan saja, dekatkan je dia dekat bekas ni. Okey, supaya dia boleh menjimatkan ruang. Okey, dan seterusnya kita punya yang ini. So kita boleh pusing untuk tutuplah supaya tak terkeluarlah air apa-apa ke. Okey, kalau kita nak tos, kita senang saja. Kita buka je dia lubang ni dan kita boleh toskanlah air dia. Okey, so nak masuk tu pun senang. Kita buka sahaja. Okey, so kita masukkan. Nah, kemudian apa-apa yang kita nak tos, so kita boleh tos melalui lubang yang ada ni. Okey ke okey? Okey. Jadi sekian itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada MC yang hebat. Terima kasih.